Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anizah binti Muhammad, 791021015134 matric number, dan ini pembentangan saya bagi subjek Psychology of Adult and Old Age. Okey, tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah peranan kerohanian dan agama dalam pengalaman penuaan dan kesejahteraan hidup. Pengenalan konsep penuaan. Penuaan itu merujuk kepada proses yang perubahan yang berlaku terhadap biologi seseorang, psikologi serta sosial yang berlaku sepanjang hayat seseorang individu. Okay, menurut Soundtrack 2019, penuaan ini melibatkan perubahan fizikal. Okay, dia selain daripada perubahan kondisi fizikal seseorang, dia juga melibatkan fungsi tubuh, kemampuan fungsi tubuh seseorang, kualiti dan tahap kesihatan seseorang. Perubahan kognitif dia berkait dengan memori, pemprosesan maklumat, tahap pemikiran seseorang, dan perubahan sosio-emosi, iaitu yang melibatkan hubungan sosial dan makna kehidupan bagi seseorang. Okey. Jadi golongan warga emas ini banyak menghadapi dan sering menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan mereka. Contohnya penyakit kronik. Penyakit-penyakit mereka mula berhadapan dengan penyakit penurunan kualiti kesihatan fizikal mereka, kehilangan pasangan atau rakan, perubahan peranan sosial yang mana kebanyakan warga tua telah pun bersara dan mereka lebih banyak masa yang banyak meluangkan masa sendiri, dan kadang-kadang benda ini mengakibatkan mereka merasa terasing atau tersisih daripada komuniti mereka. Oleh itu faktor kerohanian dan agama sering menjadi rujukan ataupun sumber utama, sumber yang penting dalam seseorang itu menghadapi dan bersedia untuk berhadapan dengan proses penuaan ini. Alright. Kerohanian dan agama. Kerohanian tu spirituality, merujuk kepada pencarian makna hidup, pegangan hidup, tujuan hidup dan hubungan dengan sesuatu yang lebih hebat, yang lebih tinggi. Kalau dalam Islam, hubungan kita dengan pencipta. Agama merujuk kepada sistem kepercayaan, amalan dan nilai yang berkaitan dengan Tuhan atau kuasa ilahi. Menurut training 2012, kerohanian dan agama memainkan peranan yang sangat penting dalam kesihatan mental dan kesejahteraan individu. Right, sebenarnya kepentingan kerohanian dalam proses penuaan. Apabila seseorang itu meningkat usia dan semakin berumur, mereka sering lebih memikirkan dan mereka mencari apa makna kehidupan mereka. Lebih menghargai nilai-nilai spiritual berbanding material, lebih bergantung kepada agama sebagai sumber kekuatan mereka. Jadi banyak kajian yang telah dilakukan yang menunjukkan bahawa warga emas ini lebih aktif sebenarnya dalam aktiviti keagamaan. Berbanding dengan aktiviti duniawi lah, macam bekerja, lebih banyak melakukan refleksi kehidupan, menilai semula kehidupan yang telah dilalui. Jadi ini akan membantu mereka menerima perubahan yang berlaku dalam kehidupan dengan hati dan pemikiran yang lebih terbuka. Agama sebagai sumber sokongan emosi. Agama ini boleh memberi ketenangan emosi kepada warga emas lah. Antara manfaatnya mengurangkan tekanan, mengurangkan kebimbangan, memberi rasa harapan. Jadi menurut Levin 2010, amalan agama ini berkait rapat dengan tahap kesejahteraan psikologi yang lebih tinggi dalam kalangan warga emas. Semakin tinggi tahap semakin tinggi kepercayaan agama, semakin tinggi amalan agama, maka benda ini akan meningkatkan lagi kualiti kesihatan kesejahteraan psikologi kepada warga emas sendiri. Contohnya amalan-amalan solat, sembahyang, berdoa, meditasi, membaca Al-Quran dan sebagainya. Right. So kerohanian dan kesihatan mental. Kerohanian akan mampu membantu individu menghadapi kesukaran hidup. Misalnya ujian-ujian hidup seperti kehilangan, menguruskan tekanan, meningkatkan daya tahan emosi. Kajian menunjukkan bahawa individu yang aktif dalam amalan agama, dia akan mempunyai risiko kemurungan yang lebih rendah berbanding dengan individu yang tiada pegangan agama dan tidak kuat dengan agama. Tahap kepuasan hidup dia lebih tinggi kerana dengan kerohanian ini akan menjadikan seseorang itu lebih terbuka dan lebih redha dengan apa yang
dia sedang lalui. Alright. Agama sebagai mekanisme daya tahan, coping strategy. Agama ini sering digunakan sebagai strategi coping dalam menghadapi cabaran penuaan. Contohnya dalam menghadapi penyakit kronik, apabila berlakunya kehilangan orang yang tersayang dalam hidup mereka, contohnya kehilangan pasangan, kehilangan ibu bapa, apabila mereka merasa kesunyian, apabila komitmen mereka telah berkurang, hubungan di luar, contohnya di tempat kerja, hubungan bersama masyarakat mungkin telah menurun. Jadi mereka merasa mereka terasing ataupun terpisah daripada masyarakat. Jadi mereka merasa lebih sunyi, anak-anak telah berpindah dan sebagainya. Jadi dengan adanya agama ini, benda ini menjadi mekanisme yang penting untuk golongan tua ini adaptasikan diri mereka dalam suasana yang baru. Jadi menurut Pargamen, coping agama membantu individu mencari makna dalam kesusahan. Lebih redha, menerima keadaan hidup dengan lebih positif, lebih redha. Right. So kerohanian dan sokongan sosial ada banyak lah. Contohnya ada banyak sebagai masyarakat sekeliling, banyak institusi ataupun badan-badan yang boleh menyokong menyokong kesejahteraan psikologi golongan tua inilah. Contohnya di institusi agama, di mana mereka mengadakan majlis-majlis ataupun program-program keilmuan dengan mengundang golongan tua ini, golongan emas. Selain daripada institusi agama, mungkin dalam institusi pendidikan sendiri buat program-program, contohnya intergenerasi, penyaluran pengetahuan daripada golongan tua kepada generasi muda misalnya. Memberikan sokongan sosial kepada warga emas lah dari sudut facilities, dari sudut kadang-kadang kebajikan kesihatan mental mereka. Dan sebagai manfaatnya, langkah-langkah ini mampu mengurangkan kesunyian di kalangan mereka, dapat menguatkan hubungan sosial. Mungkin hubungan yang sebelum ini mungkin tidak bersambung, tetapi mungkin ada hubungan yang baru yang boleh dibina, mewujudkan rasa kebersamaan. Jadi sokongan sosial ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan hidup golongan warga tua tadi. Right. Cabaran dalam peranan agama, walaupun agama itu memberikan banyak manfaat kepada mereka, tetapi terdapat juga beberapa cabaran. Contohnya konflik kepercayaan, perasaan bersalah atau takut kepada hukuman Tuhan, ketidakupayaan dalam menghadiri aktiviti agama, contohnya disebabkan oleh penyakit atau masalah kesihatan dan kekangan untuk menghadiri. Contohnya, jadi oleh itu sokongan keluarga dan komuniti memainkan peranan yang sangat penting. Untuk menyokong apa sahaja aktiviti dan memberi moral support kepada golongan tua ini. Implikasi kepada profesional psikologi, profesional kesihatan perlu menghormati kepercayaan agama klien, menghormati perbezaan. Sebagai seorang profesional psikologi, mereka perlu faham perbezaan culture dan budaya, memahami peranan spiritual dalam kehidupan warga emas, mengintegrasikan elemen spiritual secara sensitif dalam terapi-terapi dan rawatan yang diberikan kepada mereka. Jadi pendekatan ini juga boleh meningkatkan, menyokong kesihatan mental dan kesejahteraan hidup warga emas ini. Alright. Sebagai kesimpulannya, secara keseluruhannya peranan kerohanian dan elemen agama ini sangat memainkan peranan penting dalam menyokong dan pengalaman penuaan lah bagi golongan tua ini. Ia membantu mencari makna kehidupan. Mungkin mereka merasa sunyi, mereka merasa peranan mereka semakin mengecil, menghadapi tekanan dan kehilangan. Kerana jika tidak diatasi dengan betul dan dengan positif, golongan ini akan lebih mudah untuk mendapat mental illness, meningkatkan kesejahteraan dan emosi dan sosial mereka. Jadi oleh itu faktor kerohanian perlu diberikan perhatian dalam memahami pengalaman penuaan secara menyeluruh. Jadi itu saja pembentangan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.